Buat apa bro? Dan main tu Awal lagi lag tu. Cik lah, ChatGPT ada kan? Bro, janganlah. Santai je, okey? tak boleh asap aku tu. Kenapa? ChatGPT kan senang, semua di ujung jari. Semua dia minum jari tapi aku kan tampak. Kita buat kerja aku. Tak apalah, janji siap. Kau buat apa tu? Buat sama bro. Saya pun nak hantar minggu ni tau. Kau baru nak buat Sekejap je. Buat aku kopi je. Kopi, kita paste. Tapi kau faham tak apa yang aku kopi? Alah, janji ada, janji siap dia. Settle. Nampak? Okay, good morning semua. Morning. Okay, hari ni Hello? Okay. Okay class. Hari ni saya nak umumkan korang punya karimah. Okay, semua okay ke hari ni? Okay. Untuk Haziq, kamu dapat 40% dari 100%. Dan untuk Zahid, Tanya dapat 80%. Yes! Okay, untuk Haziq, tolong improvekan kamu punya ni ya. Saya... Yes! Aku dah cakap dah, lain kali pakai ChatGPT je. Nampak? Kau nampak kira mak aku macam ni? Ngam kan? Bila pakai ChatGPT. Oh, hari ni result final lah. Aku dah dapat result. Kau nak tengok Kau je sana. Aku dapat D-. Uish, aku ni teruk. Wah lah aku dapat E sedangkan karimah aku tinggi. Tepuk dah dia tanya Iman. Kesimpulan yang kita dapat daripada situasi ini ialah pelajar perlulah menggunakan ChatGPT secara berhemah. Jangan menggunakan berlebihan kerana ia akan merosakkan hidup anda.